tanya kepada Fadilah, iaitu adiknya Menteri JKR, di mana hasil bumi Sarawak. Jadi cerita-cerita yang mengatakan orang Semenanjung ini rompak, orang Semenanjung ini sama nasib negeri Sarawak, itu adalah tidak betul. Sarawak diurus takbir oleh orang Sarawak sendiri, dan saya bukan nak cakap besar, isteri saya orang Sabah, Borneo. Apabila saya pergi ke Sabah, saya melihat perbezaan yang ketara di antara Sabah dan Sarawak. Sabah jauh lebih maju daripada Sarawak. Sabah lebih maju berbanding negeri Sarawak. Jadi orang Sarawak, tak payah kita nak sembang orang Semenanjung itu dan ini. Kita masing-masing cari makan. Kita pergi Sarawak, ada kita boleh cari makan. Orang Sarawak datang ke Semenanjung pun kita sama-sama cari makan. Jadi cerita-cerita nak ugut, nak keluar daripada Semenanjung ni, saya tidak ada kuasa untuk menghalang orang Sarawak keluar daripada Semenanjung. Kerana pada saya, Sarawak tidak akan keluar daripada Semenanjung. Kerana apabila Sarawak keluar daripada Semenanjung, saya rasa banyak musibat yang akan berlaku atas negeri Sarawak. Kerana tuntutan ke atas Sarawak ni dibuat oleh beberapa negara lain, yang saya rasa ramai orang Sarawak yang hari ini sebenarnya dia buta, dia tidak tahu apa maksud itu Sarawak itu sendiri. So guys, saya bukan nak bergaduh dengan orang Sarawak. Saya sayang Sarawak, dan saya pernah ada skandal saya, girlfriend saya orang Sarawak. Saya bercinta 2 tahun dengan orang Sarawak, dan saya sayang Sarawak. Saya suka makan bidin belacan. Namun isu yang nak bergaduh hari ini, saya rasa lupakanlah. Sarawakian for Sarawakian, itu you punya pasal lah. Tapi tak payah hina kami orang Semenanjung. Kami orang Semenanjung ni bukan miskin pun. Kami orang Semenanjung pun cukup makan. Kami di sini boleh kerja dengan baik. Jadi guys, cukuplah cerita-cerita pasal ugut-ugut orang Semenanjung lah. Ugut inilah nak potong kepala lah. Tak payah nak ugut-ugut potong kepala lah. Kita ni, kita orang Malaysia. Kita orang Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung, orang Malaysia. So patut kita fikir dengan matang. Kerana setiap yang berlaku hari ini adalah berpunca daripada kerajaan masing-masing. Jadi rakyat Sarawak harus bertanya dengan kerajaan negeri Sarawak, berapa banyak peruntukan yang telah diberikan oleh Datuk Seri Najib. Kerana Datuk Seri Najib telah banyak membantu Sarawak, dan orang Sarawak harus sedar bahawa tanpa federal, mereka juga tidak akan pergi dengan lebih jauh. So guys, saya harap isu ni habis di sini, dan ini adalah video terakhir daripada saya mengulas isu Sarawak. InsyaAllah saya akan turun Sarawak bulan depan. Jadi saya harap janganlah marah kalau saya turun Sarawak. Saya harap kita boleh sama-sama makan bidin belacan. Okay guys, Sarawakian, kami orang Semenanjung tak rompak you all. Jangan berak.